Hai, Assalamualaikum. Morning, day 2 dekat Bandar Melaka. Okay, hari ni kita nak jalan kaki daripada hotel ke Museum Samudra. Dia lebih kurang dalam 1.3 km. Kita mula-mula ingat nak bawa kereta, tapi jalan ke sana banyak tutup. Bayangkan dekat je pun kena dia punya journey lebih kurang dalam setengah jam. Jadi kita try jalan kaki lah. Kita jalan slowly. Hopefully cuaca okey lah. Tadi tanya staff 7E, dia kata memang dekat Melaka ni start daripada malam Jumaat. Hari Jumaat malam diorang dah tutup banyakkan jalan dekat Bandar Hilir tu lah. Jadi no choice, kita kena jalan kaki. Kita mulai lagi, hari baru berseri. Anwar family di sini, jom ikut sekali. Jalan-jalan jauh, tengok dunia luas. Setiap langkah kami penuh gelak dan puas. Dari camping tepi hutan ke bandar cai makan, kenangan kita simpan, jom bersama tanpa alasan. Anwar family vlog, mari ikut kami, enjoy tak berhenti. Travel camping, cari makan lagi. Setiap momen jadi memori. Anwar family vlog, senyum gelap penuh harmoni. Terima kasih karena di sini, jom jalan bersama kami. Thank you. Mana sana? Okey. Betul lah ya, jalan tutup kaya. Ya, ayah tanya budak 7E tadi. Dia kata apa tu? Hari kat Melaka memang hari Jumaat, Sabtu, Ahad dia orang akan tutup. Laga hantu mandi. Mandi pula. Dekat tengah ni cantik ni gambar. Tengah-tengah ni. Tak ada kereta dah. Berpipi. Kat sini banyak baju kebaya nyonya. Banyak. Kalau korang nak beli kebaya nyonya kan, korang jalan ke sini. Oh, ada snow world. Kurung dia buat tu. Kalau panas sangat nanti masuk dalam tu kan. Wah, ni pun ada kafe Aurelia. Ada kafe menarik. Tengok, Nek. Nek, tengok. Sama? Boleh pula. Time. Okay, kita ada dekat apa? Set Q. Ni ikonik, bangunan ikonik Melaka yang berwarna merah. Okey, Mama tengok masa kecil dulu, bila kita orang berjalan ke Melaka kan, kita orang nak tahu dah sampai Melaka bila nampak bangunan-bangunan merah macam ni. Itu petandanya dah sampai Melaka, dah sampai Bandar Melaka. Kat sini banyak souvenir. So kalau korang mencari souvenir, bolehlah sepanjang jalan ni banyak. Tadi saya mula tengok Adik, motor adik. Ada bag Melaka cantik. Ada topeng. Ni
jalan penat, haus, kita boleh singgah kafe. Ibu mungkin dia kot. Masuk ke sana. Mana nak sini lah, dia masuk ke sana. Okay, kita nak beli tiket, kita nak masuk museum Samudra. Okay, kena jatuh sini, counter tiket. Beli tiket di sini. Berdepan dengan Medan Samudra. Kita kat bawah. Mana? Okay, harga untuk dewasa my card RM10, kanak-kanak RM5. Kapal ni Majapahit naik. Hang tua ada bisa seorang kapal ni. Hang tua dengan Hang Jebat semua kan. Kan apa ni jaga sana. Ya, tak apalah kacik. Kacik betul lah. Okay, jom kita nak masuk museum Samudra. Majapahit naik. Di sini, museum kapal. Ni kan dia masalah tapi dasar. Betul tak boleh. Ni ada coin. Kan? Lah. Hai. Oh, tu Berapa ringgit? Tak ada. Berapa RM20? Problem. Rosak nasib baik. Rosak nasib baik rosak. Okey, boleh. Boleh tak letak sini Boleh. Payung tak ada. Anak nak tengok sini. 1, 2, 3. Sabar. Okay, sini cepat. 1, 2, 3. Alright. Alah, kena buka kasut ke? Kat sini kena buka kasut. Careful Okay. Okay, kita masuk dalam kapal. Dalam sejuk. Oh, sampai ke bawah bang. Yang paling pahit nampak. Jokowi. Jangan ni. Kapal dagang India. Oh, kapal dagang India macam ni. Kembang. Ini jong Cina. Oh, ni kapal Cina ni, jong Cina. Saiz kecil loh. Ni saiz kecil. Ni kapal Portugis. Ni yang kita naik ni. Inilah kot. Tak. Ini kita naik lain. Yang tu kat sana tu besar. Yang tu ke? Yang tengah tu. Ni Black Pearl. Captain Barbossa. Oh. Kita turun bawah lagi.
Nek, sini Nek. Enak kok. Okay, sekarang kita dalam Museum Samudra 2. Dia sebelah je dengan Museum Samudra apa tu? Kapal dia. Tak, dia tu barang. Ada bunga macam Oh ni Museum 400 eh? apa yang museum? Ini kapal kan? Mana ada kapal? Tak. Lah, dia bentuk kapal. Apa ni pelabuhan? Kan ya pedagang Mak orang India. belakang orang belakang. Sorry. Pedagang India apa? Pedagang dia beli barang tu kat Malaysia. Museum ni dia menunjukkan tentang perdagangan dulu. Dalam ni sejuk. Kita kat luar tadi kemain panas kan. So dalam ni kita boleh duduk lama sikit sebab dia sejuk. Ni pelabuhan Melaka dulu. Gasper kalau salah seorang setiausaha Alfonso dia. Wah, ni dulu. Ni kapal digambarkan keadaan Melaka zaman dahulu. Tahun 17. Ini kira ibarat dia tenggelam. Astagfirullah. Kuku lah. Bila nak masuk, patah masuk. Jangan main. Entah. Mana? Yang tu. Betul. Macam burung merak ataupun tak tahu lah burung apa, tapi macam memang dia bentuk burung lah kan. Ada kipas kat dalam. Betul. Lampu kapal. Lampu isyarat. Lampu sisi hijau. Besar dia lampu kapal susah. Ini lampu kapal. Ini lampu banyak lampu kapal. Ini sawah. Yang pusing tu, radar. Oh, ya yang kat atas tu. Oh ni kapal. Nanti kapal yang dah. Biasa ada yang pecah-pecah. Ini kapal yang tenggelam. Kapal karam. Ni tengok kat sini lah. Nampak kapal karam. Ni ada cerita dekat sini ha. Kapal karam Diana 1817. Kapal karam Diana merupakan kapal yang telah karam dijumpai berhampiran pelantar minyak Petronas yang terletak di Selat Melaka. Okay, lepas daripada Museum Samudra 1, 2, kita masuk Museum PLDN. Dia tiket dia sama. Beli satu tiket boleh masuk 3 museum. Hanya tiket Samudra yang dibenarkan masuk. Alright. Tiket dengan mama. Sekejap 5 orang. Okey. Alright, terima kasih. Sana. Ikut sini. Alright, terima kasih. Masukkan dalam beg. Ini mesti kau suka nanti kita pergi yang tu.
mana? Pilih saudara. Tok Kam dia jaga Indra Sakti sebelum ni. Dan dengan Laksmana. Kasturi ke mana ke? Ada Pangkat. Lambang dan pangkat. Okey. Laksmana setara Jenderal Admiral. dia pegawai lelaki. Ni bukan standard nombor 1 laskar kanan. Okey, yang ni yang kelas bawah tu lah. Dia ada apa rasmi tapi bagian jaket zip dia. Ni naik kapal. Ni Laskar kanan. harian laskar kanan. Oh, kalau harian punya, kalau dia naik kapal biasa, hari-hari biasa. Kalau yang tak naik kapal lah. Ada yang masuk office. Okey, kat luar ni ada mesin gun dia. Gun-gun yang digunakan untuk berperang. Di kapalnya. Alright, kita nak jalan. Kita nak pergi naik Menara Taman Sari pula. Marilah. Sebelah dengan Museum Navy je. Rapat sini. Kita bagi papan dah penuh. Kalau papan ni tak tidur. Mak tu mama tidur situ tadi. Kalau terik sini kan tutup mata besar. Tak dapat. Nampak tu macam ni. Ada orang tertinggal. Duduk. Pagi menyapa dengan sinar mentari, langit biru awan menari, bergalas di bahu langkah pun ringan, jalan terbentang penuh harapan,
bersama. Perjalanan ini kan selalu jadi lagu indah dalam hidupku. Perjalanan menuju destinasi, pemandangan indah di kiri dan kanan hati. Cuaca cantik, senyuman tak henti. Hati gembira, jiwa bebas sekali. Tak sabar nak bercuti. Oh, tak sabar lagi. Duduk depan lah, sedia ke depan. Dah. Bukan sedia ke belakang dia, sedia ke depan juga. Bukan. Buang kan? Yang haus-haus ni memang kena minum air teh pun, tapi kurang mandi pun. Masa tengah bosan, bosan kat bazar Ramadan. Ayah, kakak, putri, perempuan, anak muda, anak mana saja jalan untuk makan. Uang dan duit, anak sayang, adik putri sayang, mata tak nampak. Itu lah. Ha? Ke sana. Belakang sikit, belakang sikit. Pak harok, Pak harok. Oh, nak jatuh. Dia letak dalam tu kan. Nak naik beca. Ada nak kata? Ha? Dah biar kata? Famosa chicken rice ball. Beca, beca, beca. Di sini kereta boleh lalu, jadi kena careful. Motor, motor, motor. Motor. Padat. Macam lain kan? Beca, beca. Dek, tepi dek, beca dek, sini dek. Okey, mana 80 sampai sini lah. Alright. Pada kalau ni dia akan bertiga kan, dia 35 tu. Tiket.
ikut sekali. Jalan-jalan jauh, tengok dunia luas. Setiap langkah kami penuh gelak dan puas. Dari camping tepi hutan ke bandar cari makan, kenangan kita simpan. Jom bersama tanpa alasan, Anwar Family Vlog, mari ikut kami, enjoy tak berhenti. Jalan camping cari makan. Okay, kita dekat pantai Tanjung Bidara. Kita turun ambil gambar. Nak cari makan. Tapi rupanya macam tak ada kedai makan. So lepas ni nak pergi Penggalan Balak lah. Penggalan Balak nampak ada kedai makan. Kita turun dengan Ataris. Yeay, ambil gambar. Lagi 2 orang tak nak turun. Papa pun tak nak turun. So turun Mama dengan Ataris je. Kita ambil gambar kat sini. Kat sini je depan. Tak lagi jauh. Yeay. Papa turun dia dulu. Dunia luas. Setiap langkah kami penuh gelak dan puas. Dari camping tepi hutan ke bandar cari makan, kenangan kita simpan. Jom bersama tanpa alasan, Anwar Family Vlog, mari ikut kami, enjoy tak berhenti. Jangan camping cari makan lagi, setiap momen jadi memori. Anwar Family Vlog, senyum gelap penuh harmoni. Terima kasih kerana di sini. Jom jalan bersama kami. Jom jalan bersama kami. Terima kasih Apa kerana di raya? sini. Jom jalan bersama kami. Ni kan ada TMB punya apa? Yes, rest house ke apa? Apartment. Kondo. Okay. Kondo TMB. Kalau nak boleh je nanti booking kat situ. Dia unit dia ada unit yang baru siap. Gambar saya ada baru renovate. Buah. Abang? Dia tu. Abang pun tak ada suara dah ni. Lapar ke? Situ. Oh. Kakak lapar, kakak lapar ke? Kita makan ringan-ringan dulu Bawa Junan Andita. Okay, kita dekat PD Waterfront. Daripada Tanjung Bidara membawa ke Penggalan Balak, kita orang mencari tempat makan, lalu kita lepak dekat ni lah, Waterfront PD. Kita orang ke PD pula. Nak cari ikan bakar. Kita nak cari ikan bakar, tapi ikan bakar bukan pukul 4.30. So kita lepak sini makan ringan-ringan dulu, lepas tu baru kita pergi makan ikan bakar. Lapar anak-anak? Lapar sangat. Lapar sangat? Nak tu naik Dia orang nak tengok. ambil parking ni pula. Ada ni lah. Ada bukan? Ada. Boleh pula apa pun Lagi nak lalau. Ya. Restoran ikan bakar. Ni yang kita makan dulu. Okay, ni Zeus yang cantik dekat PD tu. Oh, geng-geng Vespa bang tu. Nampak tu belakang. Comel. Tapi minta maaf lah, kami semua bukan peminat Zeus. Zeus tak kena kat tekak kami. Kami suka kenangan kopi. Weh lah macam latte. Cantiknya laut dia. Ciu. Ni banyak lah kedai makan. Tapi yang tak adanya parking. So kita kena pusing lagi mencari parking. Hopefully yang dekat-dekat sini je lah. Yang dekat-dekat seberang sana pun okey je. Kan sebab dia lintas je tak jauh. Oh, sini boleh pula nak river. Janji dia dekat dengan Zeus. Ni ada. Dengan Zeus pula je. Ni Boleh ke? Oh ni okay. Dia dekat dengan kenangan kopi and Chagi. So ada yang nak kenangan, ada yang nak Chagi. So kita pergi beli air. Nanti kita pergi melepak kat sana. Alright. Okay, kita dah dapat parking. Sebenarnya tak jauh pun belakang kedai ni je. Belakang CU Mat. Jadi jom kita jalan pergi beli kopi, beli air. Walaupun dah bawa botol air, tapi kita nak air yang sedap. Ada? Ada CU.
Sekejap kita pergi beli air dulu. Ni aiskrim biasa je dah. Ni aiskrim dah. Jom. Watson. Okay, tu Zeus. Zeus yang lawa. Kalau nak melepak dekat Zeus, nak feel, boleh lah. Siapa yang peminat Zeus boleh lah lepak kat sini. Wah, ramainya. Ramai orang gitu. Kenangan kopi. Jom kita masuk kopi dulu. Nak beli kenangan ke? Ha. Beli dua kan? Nanti kan kita lepak kedai, kena beli air kat kedai tu. Nak beli air apa? Papa nak kopi sini ke nak ke kopi kedai lain? Ini mama beli. Ha? Mama beli je mama. Takkan nak canggih kan? Okay, jom. Abang nak apa? Nak air kopi tak? Tak nak. Oh, beli satu je. Ada siapa nak pergi toilet tak? Tak nak? Papa ada. Papa pergi toilet. Beg buka sayang. Okay, ni kakak pergi lagi. Mama kenangan. Abang ambil liau-liau. Yang adik nak apa? Inside scoop. Inside scoop. Empat kedai. Seorang satu lain-lain. Papa yang lain. Jom. Okay, adik kita pergi inside scoop pula. Kenapa kan? Thank you. So 3 jenis aiskrim. 3 jenis, 4 jenis makanan. Oh, macam sedap. Adik nak aiskrim apa? Adik nak aiskrim apa? Ambil yang single scoop lah. Ambil yang single. Adik nak apa, Fat? Okay, dah masing-masing dah dapat meal masing-masing. Jom kita ikut Papa pula. Tak, ini dia daun. Jom kita ikut Papa, dia nak melepak kat mana. Sini dia daun. Dah start lapar. Duduk ni. Tak panas kan? Sambil-sambil duduk dia kata boleh baling joran. Saya tak tahu sambil-sambil duduk kawan bungung berak. Spek mata papa. Tu atas. Kau kamera. Jangan hilang ke. Malam tu kejut orang. Dah lah hilang pirepen. Hari ni kakak belanja. Kakak belanja. Bayarlah. Coklat. Coklat moist. Okey, terima kasih. Semoga rezeki lah. Amin. Semoga berjaya. Sukses. Kak. Okey, right. Saya tidak akan lupa jasa-jasa. Okey, right. Jaga diri tau. Terima kasih. Okey, right. New food. Kakak punya. Kakak punya adik. Wow, hari ni kakak belanja coklat kek lah. Kakak punya adik. Jarang. Sangat jarang. Kakak selalu bersyukur belanja lah. lah. Berterima kasih lah. Apa nama Adik, ni? Okey, kakak kita belanja. melepak Asyik, dekat Kak. the daun. Nanti ada. Adik buat je Adik dulu kata sekali tak dekat nak. dia. Thank you. Tak, dia boleh comel Kakak dia. lalu lollipop pun tak nak belanja ni. Kakak Kakak selalu selalu je lah belanja belanja. Ikan tu dulu. Ada lagi tau puluban. Alright. Banyak lah order. Dari kata nak makan nasi. Habis yang awak tu lapar. Mana ada? Lapar. Macam chicken wing ni. Tu kenyang. Nak makan macam-macam. Awak nak makan awak punya buttermilk lah. Itulah inilah. Bukan? Udang. Tu sedap. Right, kita jalan-jalan. Kita walk. Jalan-jalan tengok. Sini memang ada orang memancing. Ingat malam kita jalan. Dia malam. Batu 4
Okay, ke waterfront. Jadi waterfront. Ni ada hotel, tapi macam ada ke tak ada hotelnya? Tapi bawah dia banyak kedai-kedai. So macam syok okay, kalau orang yang nak bercuti, yang still nak dekat dengan segala akses, duduk sini syok Cuma dia tak ada sunyi-sunyi, tak ada privacy tu, tak ada lah. Tapi kalau nak happening, nak cuti-cuti yang happening, sini boleh. Sini boleh. Betul yang letak tepi. Potong rekod tu. Goreng tepung kan? Adik nak makan? Jangan buat 3 rasa. Kalau Buat tak pedas apa? Sweet sour kan? Sweet sour. sour je. Jangan buat pedas. Dan sekecil tu tak makan. Right, kita makan dulu sebelum kita balik kan? Ada ikan pari, kacang. Ikan pari. Ni ikan pari nak bawa makan. Ni udang, mata. Cakap nasi sour dengan potong goreng tepung. Jom kami nak makan dulu. Dah lapar. Bye. Oh tak sabar lagi. Gunung dan laut silih berganti. Cerita lama kita tinggalkan di sini. Ketawa kecil dalam kendaraan. Mimpi indah ikut berlayangan. Jika lelah singgah sebentar. Nikmati detik yang berputar. Karena perjalanan ini lebih bermakna dari destinasi. Di perjalanan menuju destinasi, pemandangan indah di kiri dan kanan hati. Cuaca cantik, senyuman tak henti. Hati gembira, jiwa bebas sekali. Tak sabar nak bercuti. Oh tak sabar lagi. Bila akhirnya kita tiba, kenangan ini tetap bersama. Perjalanan ini kan selalu jadi lagu indah.